Cuba ingat balik dulu saat-saat dilamar cinta. Saat-saat dilamar, saat-saat terkenang ataupun terjumpa. Excited kan? Rasa teruja, rasa excitednya. Kan? Apa lagi yang kita boleh mungkin bayangkan perasaan orang yang bercinta ni. Betul kita. Saya ini sama makan dah kita kemarin waktu saya pulang saya dari sana berikan sajadah itu yang spesial, maksudnya yang nggak sama-sama orang lah. Ya. Spesial itu adanya, terus saya berikan Quran gitu. Maksud saya kan kalau jangan sampai dia jalannya nggak benar. Betul. Karena cinta nggak cinta. Dia masih bapaknya anak-anak gitu. Betul. Betul. Semoga cinta tu tumbuh kembali lah, insyaAllah. Taklah, maksudnya cinta tu tak semestinya. Okay, kan ada perkataan. Maksudnya begini. Maksudnya bukan saya kata cinta tu maksudnya kena bersama, tidak. Cinta tu kan maksudnya perasaan. Macam gitu. Bila kita nak orang tu jadi baik, cinta tak tu? Cinta. Kan? Apa kata Rasulullah? Okey, saya bawakan sedikit lah cerita-cerita. Apa kata Rasulullah bila jumpa sahabat yang bernama Muaz bin Jabal? Apa kata? Pernah dengar tak satu cerita ni? Kata Rasulullah, bila jumpa dengan sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, katanya, ya wahai Muaz, sahabat Nabi ni, wahai Muaz, aku sangat mencintaimu. Rasulullah kata, imagine kita bayangkan, Rasulullah jumpa kita, wahai Ibu Amy, saya mencintai ibu. Apa kita rasa? Kita rasa, Masya Allah, Rasulullah cinta kepada kita. Kan? Means apa? Kita special tak? Lagi special orang yang cakap kepada kita yang dia mencintai kita. Kata Rasulullah, wahai Muaz, aku sangat mencintaimu. Jadi, sebab aku cinta kepadamu, aku nak engkau baca doa ni. Apa doa yang kita selalu baca lepas solat? Allahumma inni as'aluka. Apa? Bukan dari tu. Lagi satu. Allahumma a'inna ala zikrika. Itu dia. Lagi sekali. Allahumma. Itulah doa dia. So kalau boleh hafal doa tu. Boleh sebelum salam boleh, lepas salam pun boleh. Dua-dua pun bagus. So itu tanda orang mencintai. Saling ingat. Lepas tu cakap. Antara method, cara bila kita nak sampaikan adalah bila kita ada perasaan cinta dengan orang, kita kena cakap dengan dia. Kita mungkin kat sini malu-malu kan. Okay, sekarang ni saya nak buat satu eksperimen. Boleh? Kita mungkin jarang cakap. Jarang kita ekspreskan. Jarang kita luahkan. Saya ni orang yang introvert lah Ustazah. Saya ni orang pemalu lah. Okay, sekarang jangan malu. Boleh? Kita tengok kawan-kawan kita. Tengok. Lepas tu, kita kata, saya sayang kamu kerana Allah. Boleh? Nak sayang ke nak cinta? Cinta dah reserve untuk orang lain Okay. Saya sayang kamu kerana Allah. Boleh? Sama-sama kita ucapkan sama-sama boleh dengan each other? Boleh? Boleh. Asal tak sayang ke? Kena sayang. Kenapa kita kat sini? Sebab kita sayang each other. Betul? Okay, 1, 2, 3. Cuba cakap. Cakap lah. I love you boleh ke? Apa ke cakap dengan each other? Yang kat atas diam je. Cakap lah. Cakap ibu, cakap lah. Cakap. Apa yang okay? Siapa tadi yang cakap? Angkat tangan. Saya cuma nak tanya je. Siapa tadi yang cakap? Angkat tangan. Semua cakap. Okay, siapa yang tadi tak cakap tapi dia dengar orang cakap? Siapa? Semua cakap semua. Okay, semua dengar lah Okay. Saya nak tahu. Apa perasaan orang yang cakap tadi? Rasa?
tersentuh. Yang cakap okey, yang cakap hati tersentuh. Mungkin. Lagi apa? Apa perasaan orang yang cakap tadi? Kita malu-malu kan, kita rasa macam alamak, tak pernah lagi kita malu lah kan. Okey, apa perasaan orang yang dengar yang dia cinta kepada kita kerana Allah? Apa yang kita rasa? Bangga kita rasa. Besar kan? Tak cukup muat dah. Jadi besar kan gitu. Itulah bila kita mencintai orang dan kita cakap dengan orang tu depan-depan. Kita rasa happy tak? Yang cakap happy, yang dengar pun happy. Betul? So kita kena saling cinta kepada Allah, kepada sesama kita kerana Allah. Itu yang membuahkan rasa jauh kita akan rasa macam tak suka, kita iri hati, kita hasad, kita akan jauh. Sebab apa? Selalu kita cakap dengan kawan-kawan kita semua, wahai kawan-kawanku, wahai teman-temanku, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat mencintai kalian kerana Allah. Bila kita cakap macam itu, kita automatically dalam hati kita tengah hapuskan hasad kita. Dan yang dengar, contohlah yang dengar ni memang tak cakap. Dia memang pemalu contohnya. Dia tak cakap pun, dia akan rasa happy. Betul tak? Sebab mana ada orang rasa tak happy bila dia dicintai. Kan? Semua akan rasa happy. So itulah tanda cinta kepada Allah dan mencintai orang kerana Allah. Cuba kita nampak kat bawah ni. Boleh sama-sama kita baca? Boleh? Okay. Kita baca ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar-benar, kata Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Allah kata, kalau engkau, kalau kamu, kalau kita, seorang hamba mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfiru lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampunkan dosa kita. Dua benda yang kita dapat bila kita mencintai Allah. Apa dia? Allah confirm cinta kita balik. Lepas tu Allah kata apa? Aku hapuskan semua dosa-dosa kita. Kita pernah buat salah tak dengan orang? Pernah. Bila kita minta maaf dengan orang, kan? Apa yang orang tu kata, contoh selalunya, okey tak apalah kita, kan? Selalu kan kalau orang tu macam dia okey kan kawan kita, saya minta maaf saya buat salah, sorry lah. Dia kata apa? Tak apalah, dah maafkan dah, betul tak? Kalau kawan kita boleh gitu, apalagi Allah yang tahu kita banyak dosa, yang tahu kita ni kadang-kadang buat dosa dengan sengaja. So bila kita baca ayat ni, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, kalau benar-benar kita cinta Allah, kita ikut Allah. Jangan ikut yang lain. Okey tak yang atas? Nak gula-gula? Tak kesian. Batuk-batuk kan? Nak gula-gula tak? Saya kesian kepada ibu yang kat atas tu. Okey. Fattabi'uni. Itu dia. Perkataan dia. Fattabi'uni. Ikut Allah. Ikut Allah. Yuhibbukumullah. Allah akan, siapa yang ikut Allah, Allah akan sayang pada dia. So, remember that. Jadi, apakah maksud cinta kepada Allah? Apakah maksud mencintai Allah tu? First, kita yakin dan percaya. Yakin dan percaya dalam lubuk hati kita yang Allah adalah zat, Allah adalah zat yang terpuji. Terpuji. Tidak ada makhluk lain, tidak ada Tuhan lain pun yang layak disembah melainkan Allah yang hanya satu zat yang terpuji. Kita yakin benda tu. Second, yakin dan percaya Allah yang memberi kebaikan.
Apa yang kita dapat nikmat dalam dunia ini, Allah yang beri. Kita yakin. Ketiga, kita yakin dan percaya rahmat Allah lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada Allah. Kita contoh, hari-hari kita solat sunnah, tak putus-putus. Kita every time puasa Ramadan dan puasa sunnah, tak putus-putus. Belum tentu sama bandingnya dengan rahmat Allah. Tak pernah cukup. Tak pernah akan cukup. Maka dengan itu, kita kena percaya yang rahmat Allah itu lagi besar dan banyak. Yang keempat, yakin dan percaya bahawasanya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh adalah yang terbaik untuk kita. Allah kata kepada Rasul, pesan kepada wanita-wanitamu, iaitu ahli-ahli keluarga wanitamu untuk menutup pakaian, untuk melabuhkan tudung ke dada. Adakah itu satu yang tak baik? Baik kan? Kita, maaf kata bila kita kan suka pakai baju macam ini, tudung macam ini, labuh kan? Contohlah one day tersengkat sikit, ternaik sikit. Apa kita rasa? Tak selesa. Betul? Jadi adakah itu benda yang Allah yang suruh ni benda yang tak baik? Tak kan? Benda yang baik kan? Sebab kalau tak kita rasa macam nothing. It's okay je. Betul tak? Macam itu. Allah kata suruh solat. Bila kita tak solat, kita rasa something wrong. We feel macam makin lama makin ujian tertimpa-timpa pula. Kan? Sebab apa yang tertinggal solat contohnya. Adakah itu satu benda yang tak baik bila Allah suruh solat? Tidak. Allah suruh solat sebab kebaikannya untuk kita. Yang kelima, kita bila cinta dengan Allah, kita kena ada dalam perasaan, kita punya perasaan ni, bimbang bahawasanya Allah berpaling daripada kita. Kita mungkin kejar-kejar Allah. Kita mungkin mengemis cinta Allah. Tapi kalau Allah tak sayang kita, Allah berpaling daripada kita. Saya pernah bilang dalam kelas, kalau kita dicintai oleh orang semua dalam dunia ni, tapi kalau Allah tak cinta kita, kita tak selamat. Kalau kita dibenci hatta satu dunia ni pun, tapi kalau Allah yang cinta, kita selamat. Kenapa? Sebab kalau Allah cinta kita, Allah akan bilang malaikat Jibril, wahai Jibril, aku sangat mencintai hamba-Ku ini. Lepas tu Jibril kata, dengan semua malaikat, wahai malaikat-malaikat, Allah mencintai hamba ini. Aku mencintai dia. Maka kalian semua kena mencintai dia. Macam gitu. Lepas tu, kalau penduduk langit mencintai kita, Allah akan buat penduduk dunia mencintai kita juga. Kadang-kadang kita nampak orang ni macam senang je orang dekat dengan dia kan. Macam orang happy je dengan dia. Orang suka je dengan dia. Padahal dia tak ada apa-apa. Dia okey je. Dia macam tak buat apa-apa pun lah. Itu mungkin tanda-tanda Allah mencintai dia. So nak orang cinta kita, kita kena cinta Allah dulu. Nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang mencintai kita. Macam itu. Seterusnya, kita kena yakin kita perlukan pertolongan Allah. Kita mungkin orang yang dia kuat, gagah perkasa, cantik, molek sebagai contoh lah. Tapi kita tak rasa kita perlu orang punya tolong. Tak rasa kita perlu Allah punya tolong. Silap kita tu. Cinta Allah means kita perlu pertolongan Allah. Nanti dekat padang mahsyar, dekat hari kiamat, kita bilang Allah, ya Allah, it's okay. I know where I'm going. Syurga atau neraka. Boleh kita macam itu ke? Sombong Kita macam iblis pula nanti. Tak boleh. Kita tak tahu We never know kita dekat mana. Ahli syurga atau ahli neraka. Tetapi Allah sudah lama ketahui. Saat kita lahir, Allah tahu dah kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Mudah-mudahan kita doakan kita semua ni ahli syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab apa? Dekat Lauh Mahfuz dah ada dah. Dah tertulis dah. Nama kita sebelah dia ahli syurga ataupun ahli neraka.
Nanti malaikat ada list tau, malaikat. Okay, ni siapa namanya ni, ahli neraka. No, not syurga, neraka. Kena pergi neraka. Kita ingatkan kita ni orang yang soleh. Kita ingatkan kita ni orang yang baik. Alhamdulillah. Yarhamkumullah. Kita doakan orang. Kalau orang sneeze, kita kena baca yarham. Lepas tu nanti you bacakan kita pula doa, insyaAllah. Okey, seterusnya, ingat kepada Allah semampu mungkin. Kata Allah dalam firman, dalam sebuah ayat, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Maaf. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Zikra katsira, dengan peringatan yang banyak. Orang-orang yang beriman saja yang akan ingat Allah. Dengan mindanya, dengan bibirnya, dengan hatinya. Zikir, ingat Allah, kena 3 ni. Minda kita, mulut kita, lisan kita, dan juga hati kita. Kita mungkin ingat. Ingat Allah. Ingatlah. Tapi tak cakap apa. Belum cukup lagi. Belum sampai tahap yang kita nak. Kita mungkin ingat. Kita mungkin Allah. Tapi hati belum lagi sampai rasa. Tapi kita Allah. Tapi kita memang main dekat. Dekat mana? Dekat rumah. Dekat suami. Dekat isteri. Dekat anak. Tapi lisan kita je berbual. Belum cukup lagi. Tapi tak semestinya berhenti. Jangan berhenti walaupun macam itu. Jangan berhenti. Tak apa, walaupun kita zikir tapi kita terhayal pun jangan berhenti. Nanti lama-lama Allah akan bantu. Ataupun contoh kita tak zikir. Tak ingat pun. Tapi dalam hati je. Ingat Allah dalam hati je. Pun belum cukup lagi. Dia kena menghadirkan. Zikir, lisan akan menghadirkan apa dalam hati kita. Dan justru itu kita akan sentiasa mengingati Allah. Seterusnya, berkeinginan melakukan kewajipan untuk dekat dengan Allah. Bila kita sayang Allah, bila kita cinta Allah, kita akan buat apa yang Allah suruh sebab kita nak dekat dengan Allah. Saya sayang dengan seseorang ni, contoh. Saya tahu dia suka bunga ros, contoh. Kalau saya sayang dia, saya nak dekat dengan dia, apa saya buat? Saya buat apa yang dia suka kan. Dia suka bunga ros. Okey, saya pun beli bunga ros. Kalau saya beli bunga lain, saya kasih dia, tu tandanya apa? Tandanya saya tak cukup peka. Saya tak observant enough kan. Selalunya orang yang mencintai akan observant. Selalunya lah. Dia suka color biru contohnya. Dia suka color pink contohnya. Dia suka makan macam itu. Makan gini contohnya kan. Yang mencintai akan selalu observant. So kalau kita cinta kepada Allah, kita observant tak? Apa yang Allah suka, kita akan buat. Apa yang Allah tak suka, the slightest thing, jangan kita buat. Seterusnya, merasa bahagia apabila diberi kenikmatan secara zahir dan ataupun tersembunyi. Sometimes orang salah faham. Bila diberi kenikmatan, jangan puji saya, jangan, Masya Allah, saya kena jaga. Maksudnya, kita kalau nak puji Allah tu boleh. Okey tak tu? Mungkin something kat luar kat luar mungkin tak apa. Bila contohlah saya nampak Ibu Amy, saya nampak ibu-ibu yang lain semua pakai tudung cantik. Masya Allah, cantiknya. Apa kita kata? Kita kata, memang saya cantik lah hari ni. Bukan. Kita kata, Alhamdulillah. Kita menzahirkan kenikmatan tu. Tadi siapa yang masak? Angkat tangan. Siapa yang masak tadi? Ke memang beli? Beli tak masak ke? Masak? Siapa masak? Angkat tangan lah. Angkat tangan. Saya nak angkat tangan. Cepat. Saya paksa juga. Saya paksa angkat tangan. Cepat. Angkat tangan. 1, 2. Angkat tangan. Kenapa? Saya nak semua orang cakap terima kasih. Boleh tak? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Terima kasih.
Apa ibu rasa? Rasa kalau boleh sekarang nak buat lagi, kan? Sebab rasa happy, betul tak? So bila kita rasa nikmat, kita kena menzahirkan. Supaya orang tu bahagia, kan? Makin tambah-tambah lagi, kan? Lauk-lauk nanti insya-Allah, kan? So siapa yang bersyukur dengan Allah, kena bersyukur dengan manusia. Saling cakap terima kasih lah. Cakap terima kasih. Thank you for helping me. Terima kasih sebab belikan saya ini, kan? Terima kasih Ibu Boni. Terima kasih Ibu Amy sebab airnya, kan? Ini semua a small thing, tapi dia kasih kesan kepada hati kita. Sebab hati manusia ni dia suka puji satu, suka dihargai. Okay. Dan akhir sekali, tanda cinta Allah, kita bantu orang lain untuk ingat Allah. Kalau kita berkawan, maaf kata, kawan tu selalu bawa kita arah yang tak baik, kita kena ubah kawan kita. Maksudnya jangan tinggalkan dia, jangan ni kawan tak baik ni, saya kena lari daripada dia. Bukan. Kalau kita kuat, kita bilang dia untuk ubah ke arah yang baik. Bantu orang lain ingat Allah. Kalau kita jenis orang yang, maaf, kita ni bagus, Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan jadi orang yang baik. Orang nampak kita, orang teringat Allah. Bila kawan-kawan kita nampak kita, bila suami kita nampak kita, anak-anak nampak kita, terus teringat Allah, itu tandanya kita ni Alhamdulillah di jalan yang betul. Ya? Kalau orang nampak kita, orang lari, contohnya. Orang nampak kita, orang tak suka, orang paling muka. Kita kena change lah. We have to change ourselves. Jangan kita kata, dia yang macam itu, dia start dulu. Jangan. It's okay. Biar kita introspect. Itu apa? Balik lah diri kita. Kita kena start with ourselves. Rather than kita tiap orang lain. Okay. Saya nak kongsi doa sebelum kita last. Belum lagi lah. Not this one. Okay. Siapa nak tahu ni? Ingin dapat kemanisan iman. Siapa nak merasakan kemanisan iman tu? First kali. Kena naik gunung. Taklah, bukan. Bukan naik gunung. Tapi betul lah kan juga. Sebab apa? Rasulullah naik gunung tak? Naik gunung kan? Kenapa Rasulullah naik gunung? Cuba teka, kenapa Rasulullah naik gunung? Untuk berkhulwah, untuk berauzlah, untuk jauh daripada masyarakat yang sangat-sangat jauh daripada Allah. Maka dia pisahkan diri dia. Rasulullah pisah diri dia untuk bersama dengan Allah supaya dapat munajat, berdoa kepada Allah. Kenapa boleh selamat orang-orang dekat Mekah tu? Kemungkinan Rasulullah selalu mendoakan untuk mereka agar terselamat. So kenapa first saya kata saya letak gambar gunung ni? Ni kat mana ni agak-agak? Kat Everest ke macam mana? Okay, kita go to the next one lah. Cuba fikirkan, saya tak kasih answer. Kenapa saya kata gunung? Mesti something lah kan. Okay, next one. Ni apa pula ni? Ada 3 orang pula ni. Siapa ni? Ni Ibu Risti dengan siapa? Kawannya sebelah, lagi siapa? Itulah. Color pun sama kan color? Betul lah. Saya buat sama betul ni lah. Masya Allah lah. Allah bagi saya ilham hari ni. Kenapa saya kata kemanisan iman tu kena ada gambar ni? Cuba fikir. Apa benda lah Ustazah ni kan? Gambar ni bilanglah kita kan apa? Last kali. Kata ulama untuk dapat kemanisan iman mesti kena ada 3 ni. 3 sifat ni. 3 perkara ni. 1, gambar gunung. Yang kedua, gambar orang. Ada 3 orang. Could be. Betul. Okay, Alhamdulillah. Masya Allah. Yang last pula, ada gambar ni pula. Jangan apa? Okay, kita teruslah answer boleh? Kan nak tebak?
Answer, okay. Yang pertama, kenapa gunung? Untuk mendapatkan kemanisan iman, mesti jadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai. Paling tinggi. Paling tertinggi. Macam itu. So, yang tertinggi tu apa? Gunung kan? Macam itulah saya angkarkan macam itu. So, kalau kita rasa kita kat gunung tinggi, kita kena lagi tinggi daripada gunung. Kita punya perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Saya teringat tadi saya tengah buat kerja, saya terfikir apa yang saya nak cakap pasal ni. Okeylah, saya buat macam inilah supaya dapat senang kita faham. Lepas ni teringat gunung, teringat mesti cinta Allah dan Rasul lagi tinggi. Macam gitu. Kita mesti kena secara total secara natural semuanya antara makhluk-makhluk lain semua kita kena cinta Allah. Tapi antara makhluk-makhluknya mesti cinta Rasul yang paling tinggi. Tapi total mesti cinta Allah first dan Rasul. Makhluk mesti cinta Rasul first, baru makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, untuk dapat kemanisan iman mesti kena ada tingkala ni baju kat rumah. Bukan maksudnya mesti cinta kepada manusia lain kerana Allah. That's why saya suruh praktis tadi. Kan cakap, kena cakap tau. Every time datang cakap, saya sayang awak ibu kerana Allah, kan? Kita akan rasa cinta. Bila kita kalau kita orang yang hatinya keras, kita paling kena buat macam ini. Inilah kita punya zikir. Cinta orang kerana Allah. Uhibbuki fillah. Untuk perempuan lah. Ana uhibbuki fillah. Saya mencintai awak. Saya sayang awak kerana Allah. Maksudnya apa tau bila kita cinta orang kerana Allah? Bila kita nampak dia tersasar, nampak dia sakit, nampak dia down, nampak dia muram, ada masalah, kita cuba bantu dia. Nampak dia jauh daripada Allah, dia makin berubah, dia makin jauh daripada Allah, tarik dia balik. Sebab kita bukan nak syurga seorang-seorang. Kita nak syurga dengan semua orang. Macam itu kan. Best tak kalau Allah kata okey, semua ahli-ahli uswatun hasanah, semua masuk syurga. Amin. Nak tak? Nak. Suka tak? Suka. Lepas tu Allah kata apa? Kecuali bukan. Kecuali orang ni. Apa kita rasa? Kesiannya kawan-kawan kita. Kenapa ni? Kenapa dia macam ini? Kan kita kesian kan? Means kita cintalah orang ni kerana Allah. So kita bawa semua kalau boleh kawan-kawan kita semua ni untuk kembali kepada Allah sama-sama. Kalau kita rasa dia agak shaky kan, agak macam main-main kan, kita bawa dia. Tapi bawa dia, nasihat dia dengan betul-betul. Jangan nasihat yang mengherdik ke, nasihat yang memarahi ke, jangan. Last kali, apa? No. Apa yang no tu kan? Nak dapat kemanisan iman mesti benci untuk kembali kepada kekafiran. Kalau kita pernah bukan orang Islam, ini orang lain lah. Orang ini dia pernah bukan Islam. Dia masuk Islam dan dia tak suka untuk masuk balik dalam golongan orang-orang yang tidak percaya Allah. Tu maksudnya dia dapat kemanisan iman tu. Dia tak nak masuk balik pun dalam orang-orang yang jahiliah. Dia nak continue dalam iman kepada Allah. Last kali, doa Nabi Daud. Siapa tahu? Siapa hafal? Belum, bukan. Lagi satu. Siapa kat sini nak Allah cinta dia? Lepas tu, nak orang cinta dia juga. Nak orang sayang dia juga. Siapa tak nak? Angkat tangan. Siapa nak? Macam tak nak je macam gini. Tak apalah. Saya, memang semua orang seperti saya. Tak apa. Siapa nak angkat tangan? Tak nak, saya tak kasihlah doa ni. Okay. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak Allah cinta dia? Dan juga dia nak orang-orang yang mencintai Allah pun cinta dia. Siapa nak? Ibu Boni tak nak Ibu Boni?
Dah. Saya memang support Ibu Aminah. Mentang-mentang tadi semua terima kasih. Tak apalah Ustazah, saya dah dapat dah. Okay, very good. Okay. Alhamdulillah ada kawan, bagus. Okay, sebelum petik gambar, sama-sama kita baca doa boleh? Okay. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala lazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ni doa, ambil gambar, amalkan. Doa ni Nabi Allah Daud alaihissalam meminta Allah, wahai Tuhanku, bagaimanakah cara untuk aku mencintaimu? Allah kata, baca doa ni. Sama-sama kita renungi makna dia. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, aku mohon, as'aluka, aku mohon cinta engkau, cintamu ya Allah, dan cinta orang yang mencintaimu. Wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Serta amalan yang membuatku dapat meraih cintamu. Kita minta Allah kasih kita peluang untuk dapat kita beramal dengan apakah amalan yang Allah akan serta-merta mencintai kita. Lepas tu ada dua doa kat sini. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Wahai Allah, ya Allah, jadikanlah kecintaan aku kepadamu melebihi ataupun tertanam dalam jiwaku. Min nafsi wa ahli, lebih engkau aku cintai daripada diriku sendiri, daripada keluargaku sendiri, dan actually terlupa yang ini, wa minal ma'il barid, dan daripada air sejuk. Kenapa ada doa ni? Kenapa doa ni kata, wahai Allah, jadikanlah aku punya cinta ni, let me love you more than myself, more than my family, and more than the cold water. Kenapa ada doa pasal air sejuk? Sebab zaman dulu air sejuk tu tak banyak. Dan bila dapat air sejuk tu macam kira sedap gitu. Paling suka air sejuk dulu. Rasulullah dalam Syama'il Muhammadiyah suka air sejuk. Sebab dulu kan panas, dekat Mekah kan panas kan. Banyak air yang panas. So dapat air sejuk tu kira macam alhamdulillah ya Allah, syukur, alhamdulillah kan. Ibaratnya orang yang pergi padang pasir kan, ataupun orang yang mengajar depan kalian semua ni 1 hour tak minum air contohnya kan, dapat pula air sejuk, ada ais contohnya. Oh sedapnya kan. Macam itulah. Kira lagi sedap, lagi kita cinta. Allah tu lagi kita cinta daripada kita punya diri sendiri, orang kita sendiri, dan daripada air yang sejuk. Macam itulah. Okey. Kita stop sini. Kalau ada soalan dipersilakan. Kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah insya-Allah. Silakan. Just like saya 3. Ada pertanyaan tak? Tak ada. InsyaAllah lah. Saya lepas ni dah cinta Allah dah. Dah terror dah saya. Saya yang boleh ke depan lepas ni. Mungkin bagus saling-saling kita ingatkan kepada teman-teman kita InsyaAllah. So far okay boleh? Okay, senanglah. Hari ni topik is very light. Tapi dia sebenarnya kena pemerhatian yang fokus yang mendalam. Sebab cinta Allah ni dia sangat penting. Sebab tu rukun Islam yang pertama
syahadah. Kita kena declare ourselves. Kita terlupa. Rukun Islam yang pertama. Terlupa ke? Ketawa yang paling besar mungkin lupa ke tak? Tak lupa. Okay. Ibu ingat tak? First is apa? Syahadah. Rukun iman yang pertama. Dua-dua adalah tentang Allah. Betul? Percaya dengan Allah, beriman pada Allah. Lepas tu kita kena declare. We have to declare our faith to Allah. Kena cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, insya-Allah. Kita kena banyak-banyak syahadah. Siapa yang lafaz akhir kalamnya yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah, kata Rasulullah, dia sudah memiliki miftahul jannah. Bukan kumpulan, bukan nama kumpulan, tapi miftahul jannah. Kunci. Miftah tu kunci. Kunci syurga. La ilaha illallah. Okey. Kalau dah habis, kita tutup dengan kata kafarah boleh? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.